Okey, pagi raya. Lauk semua dah siap sedia. Okey, kita nak mengunjung rumah orang. Cik ya. Cik yang untuk dua ni dulu. So pagi raya macam ni lah. Ada dekat kawasan kampung Kedah sebagainya kan. Kita memang kunjung-kunjung lah, membalas juadah-juadah lebihkan. Ini sobat waktu pagi raya. Masya Allah. Let's go. Masya Allah. Assalamualaikum. Cik, pagi Cik. Dah sibuk banyak. Selamat Cik. Rumah studio rumah Cik kan. Okey, jom. Vibe pagi-pagi raya. Memang best lah kawasan kampung. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, selamat raya. Sama-sama. Suasana memang nyaman kawasan kampung macam ni dengan bunyi suara takbir dekat masjid. Memang betul-betul feel dia tu, rasa. Assalamualaikum. Bawa sampai ke? Ayam masam merah. Okey, Nana jangan coba buat je. Jom. Adik jangan bising-bising tau. Sallallahu alaihi. Bagi peringatan untuk anak-anak mungkin. Salatu jamaah Allah. So kena balik awal. Kita nak berkorban. Korban lagi. Bawa cik. Satu lagi. Ini dulu. Oh ya. Bawa sini dulu. Kat situ. Hah? So lepas ni kita nak bagi sembelih lembu korban. Ini raya yang pertama ni. Abang dengan siapa bang? Pergi abang. Bertemu dengan Bobi Cepat. Oh, abang seorang kan?
teman. Hui. Kenapa nangis? Hah? Kenapa nangis? Mak. Hai, Ais. Hai. Orang tu yang Malay. Oh, tampaklah. Geram suka kan. Apa hal? Apa? Hui. Kau tengok, korban belum lagi sampai atuk tulang. Macam apa kasi? Oh ya. Makan mak. Tengok 3 orang nak nak. Hai. Makan ke? Hai. Tak makan ayam masak merah? Nak pergi apa? Tempat penyembelihan. Makan kenyang-kenyang, bagi tenaga sikit. Kan? Makan long. Okey. Sudah, apa? Apa dah kau tadi? Apa ni? Apa dah panggil? Coba. Ayat, lambat ayat. Apa kilo? Jangan tengok lembu. Okay. So lembu dah nak sembelih Abang call tadi tak ambil video kan untuk kita punya dokumentasi lah kan. Okay. Jadi inilah suasana hari raya Hari Adha kat kawasan kampung. Tengok tak Okay. Tempat penyembelihan ni dekat. Okay, kita nak ambil video. Alright. Assalamualaikum. So, gali lubang untuk pembelian. Balik kata kita lagi. Pusingan. Dah. Bukan. Ini pada kepalaan. Balik lagi. Balik ke sini. Bismillah. Tarik. Bye. Wah, tidak. Ini adalah korban daripada nama-nama sebutkan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah kita buat korban ni kerana Allah. Mudah-mudahan Allah terima korban ini. Penama bagi korban ini adalah Haji Ismail Haji Palil, Haji Latif bin Isnin, Samsuri bin Buang, Haja Poina Haji Suraman, Rosyati Haji Ismail, Putri Bisyara Akila bin Roslan, Muhammad Dini Afif bin Nur Azwan. Allahumma hadha minka wa ilaik. Amin. Allahumma hadhihi ni'matah minka wa atiyah. Amin. Wa fataqabbal minna. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, terimalah korban kami ini ya Allah. Mudah-mudahan dalam kebaikan. Apabila nama dia sebut tadi ya Allah, mudah-mudahan ya Allah terimalah ya Allah. Demi ya Allah kami mohon. Allahumma yasir wa la tu'sir bi ahdin ya Allah. Ni kecap tu. Lembu minum kecap. Dia menantu tak kasih. Walaupun mungkin panis. Oh, kata ni lah. Okey lah.
Alhamdulillah baru selesai seekor. Selesai kawasan tu supaya sama ada nanti 2-3 orang. Adalah yang bawah jadi boleh cepat sikit. Saya masih gunakan lagi. Okey, tak apa. Apa nama lepas ni? Ajipah. Ajipah. Lepas. Ajak kok. Dia CD ini. Mudah-mudahan selamat. Sabar. Ya, tegang dia tu. Bukan. Ah? Okey. Alah. Belum lagi. Bahaya ni. Nanti mesti sepak lembu. Tak boleh. Abang yang depan tu. Abang yang sana. Orang-orang yang belum sampai. Oh. Tak ada buat ni. Buat canvas tak ada? Canvas. Ke kat sini je. Canvas tak canvas eh? Yang dekat rumah ya. Ni nak buat Lepas ke bawah. lepas ke bawah. Wah, kau kuat ada. Allah. Ahmad Zainab binti Rahim Muhammad Ridwan bin Jafar. Ya, maaf zahir batin. Semoga ibadah korban kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin. Macam apa? Tengok apa? Tengok lembu. Sembelih lembu. Habis. Zairat Hajah Imunah binti Irman Zana binti Salimin. Hidup apa? Jangan Depan dia baca. Ini tempat tu ni paling depan lagi ni. Alhamdulillah selesai untuk korban mak. Nak bawa ke rumah untuk dipotong lebih kecil lah. Jangan nak naikkan ni. Naikkan kat tu je. Plastik dia tu naikkan. Ekil. Cepat. Setiap haiwan yang berkaki boleh sembelih. Yang berkaki 4, kaki 2, cuma sikit. Dan kita makan di haram. Okey, dah selesai kita sembelih lembu. Lepas ni kita nak pergi melapah pula melapah pula lembu. Okey, dekat rumah bawah tu lah. Tadi dekat tu. Dah. Iyalah. Tak kenal ya? Apa hari? Abang risau ni? Abang risau? Kasih. Lagi satu. Tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
Akbar.